Kau tengok Eva tu macam ada kawan langsung. Hei perempuan, kenapa kau belajar? Tak ada guna lah belajar semua ni. Buang masa je. Kenapa korang cakap macam tu ke Epa? Tak baik tau boleh Epa. Epa, kamu okey? Epa okey je lah. Dia buat terbiasa dah. Sejak menjadi mangsa buli, Epa semakin pendiam, mudah marah dan sering menyendiri. Hai Epa. Hai Ain. Kau buat apa? Tak ada, tengah baca-baca je. Oh. Epa, saya rasa kan Epa banyak berubah lah kebelakangan ni. I rasa macam Epa banyak duduk sorang-sorang. Taklah, Epa okey je. Apa kata kalau Epa ada masalah, Epa jumpa kaunseling. Kaunseling? Iya, kaunseling. Sekurang-kurangnya ada orang boleh dengar masalah Epa. Oh, iya ke? Baiklah, Epa akan cuba. Thank you, Ain. Sama. Dengan galakan daripada Ain, Epa bersetuju untuk bertemu dengan guru kaunseling. Assalamualaikum Epa. Terima kasih sebab awak datang juga hari ini. Awak boleh anggap bilik ni tempat selamat untuk awak cerita semua masalah awak. Waalaikumsalam cikgu. Baiklah. Sebelum kita mulakan apa yang awak nak ceritakan, awak jangan risau, semua akan dirahsiakan kecuali benda tu melibatkan keselamatan awak dan orang lain. Awak boleh faham ke? Ya cikgu, saya faham. Jadi boleh ke cikgu nak tanya, apa perasaan awak hari ni? Hari ni saya rasa sangat penat dan saya agak sedikit sedih hari ni. Jangan risau, cikgu dengar semua yang awak cerita. Awak boleh ceritakan dengan tenang, insyaAllah. Boleh Epa ceritakan apa sebenarnya yang jadi? Saya sebelum ni selalu diejek oleh Janet dan Huda, dan saya rasa ejekan tu sampaikan diorang gelakkan saya hampir setiap hari. Jadi sebenarnya awak selalu terima ejekan daripada diorang lah. Ya cikgu, sampaikan saya sendiri pun tak nak datang ke sekolah dah. Jadi bila semua ni berlaku, apa yang awak rasa? Saya rasa malu, marah dan kadang-kadang saya menangis seorang diri. Cikgu dapat rasakan yang awak terluka dengan apa yang berlaku. Ya cikgu, sebab saya rasa dekat sini tak ada orang pun yang faham saya. Awak rasa keseorangan dan tak dapat sokongan, betul? Ya cikgu. Daripada apa yang awak ceritakan, cikgu nampak masalah utama bukan sekadar ejekan je sebenarnya ni, tapi kesan dia terhadap emosi dengan keyakinan diri awak, betul? Ya cikgu. Awak mula jauhkan diri daripada orang lain dan cepat marah? Ya cikgu, saya selalu marah kawan-kawan saya walaupun mereka tak ada salah pun dekat saya. Jadi, kita boleh katakan bahawa perasaan sedih dan marah akibat buli telah mengaruhi kehidupan seharian awak sebenarnya ni. Ya, betul cikgu. Pada pendapat awak, apa yang boleh kita buat untuk bantu keadaan ni? Saya tak tahu cikgu. Okey, jom kita fikir sama-sama apa yang kita boleh buat. Pilihan pertama, awak boleh laporkan kejadian buli ni kepada guru lah. Awak boleh bagi tahu guru kelas awak. Yang kedua, awak boleh dapatkan sokongan daripada rakan yang dipercayai. Awak rapat dengan Ain kan? Jadi, awak boleh tanya pendapat dia ke. Dan pilihan yang ketiga, awak boleh belajar cara nak urus emosi apabila awak rasa marah atau sedih.
Saya rasa saya boleh cuba untuk bercakap dengan guru dan berkawan dengan Ain. Okay, itu bagus. Itu satu langkah yang baik dah. Jadi, apa tindakan yang awak nak buat minggu ni? Saya akan cuba bercakap dengan Ain apabila saya rasa sedih dan saya akan melaporkan jika saya dibuli lagi. Okay, bagus. Selain tu, cikgu nak awak catat semua perasaan awak dalam buku nota setiap hari, boleh? Baik, cikgu. Kita akan jumpa lagi minggu depan untuk kita tengok perkembangan awak macam mana. Sebelum kita tamatkan sesi, cikgu nak rumuskan perbincangan kita hari ni, okey? Awak dah kongsi yang awak dibuli oleh Janet dengan Huda. Benda ni menyebabkan awak rasa sedih, awak rasa marah, hilang keyakinan diri. Kita dah kena pasti beberapa langkah macam mendapatkan sokongan dari kawan awak, Ain, laporkan kejadian buli dan urus emosi dengan lebih baik. Ya, cikgu. Saya rasa sekarang ni saya lebih lega selepas kongsikan semua masalah saya ni. Okay, cikgu seronok dengar. Terima kasih sebab awak berani kongsi dengan cikgu. Ya, cikgu. Terima kasih juga, cikgu. Saya beredar dulu. Selepas beberapa minggu, Epa semakin yakin dan ceria. Kamu tengok ni, kenapa result kamu semua F? Guru juga mendapati bahawa Janet sebenarnya menghadapi masalah keluarga yang menyebabkan dia melepaskan tekanan dengan membuli orang lain. Setiap individu mempunyai cabaran tersendiri. Oleh itu, komunikasi, empati dan bantuan kaunseling amat penting dalam membantu seseorang menghadapi masalah. Secara purata dilaporkan berlaku 11,000 kes buli dilaporkan setiap tahun di sekolah rendah dan menengah.